Tapi kalau gaji sikit, kahwin insyaAllah rezeki sampai aku kahwin nombor gaji sikit. Hiduplah secara berdikit-dikit. Baguslah berkahwin pada gaji sikit, supaya kita menghargai wanita yang menderita sama kita. Jangan esok kau kahwin, kau ada gaji besar, kau tinggalkan bini yang susah dengan kau. Saya tak takut pada gaji yang kecil. Yang saya bimbang adalah kemahuan untuk lalu hidup bersama. Gaji ni bukan isu. Ialah kemahuan pasangan kita untuk hidup bersama. Sebab tu saya selalu pesan dekat tuan-tuan, kahwinilah wanita yang mencintai kita, sebab kita ni kepala keluarga. Kalau kita rasa banyak kekurangan kita, duit apa semua kan, yang boleh akan membuatkan kurang beban tu adalah kerana wanita itu mencintai kita. Lepas tu apa yang ada kita makan je lah. Saya dulu dengan isteri saya ni tak mampu makan luar. Kita hanya mula hidup senang sikit 1996 saya pindah kerja ke Astro, dan kemudian mampulah sikit bila tahun 2005 saya jadi CEO anak syarikat Astro. Sekarang ni saya ingat isteri saya ada depan saya ingat tak tahu bila kita ada makan tak ada goreng nasi malam je lah. Kalau saya nak makan tu dengan bini saya, nasi sejuk yang tak habis siang tu isteri saya goreng dengan telur 2 biji, goreng kunyit biasa tu, duduklah tengok TV 2 orang makan dalam bilik saya dekat studio tu. Sebab tak pernah dilatih sebab tu keluarga saya daripada kecil tak ada piknik, tak ada cuti sekolah, pergi jalan-jalan travel, sampai sekarang bukan amalan keluarga saya. Jadi kahwin lah saya kata, kalau kahwin dengan orang yang kita cintai. Saya tak kata suruh pegang rezeki kan, setiap anak tu rezeki Allah, tapi selalunya yang masalah dah tidak mencukupi itu adalah ukuran kita lah. Kalau tuan-tuan kahwin, lepas tu pergi pula duk berjiran dengan geng-geng rantai mas gelang sampai siku, bini kita terasa lah rendah diri, dia gelang sebatang pun tak ada. Tuan-tuan pula duk pergi kahwin, lepas tu duk pergi join pula geng-geng yang jenis lebih sport rim pada tayar.